besar kan? Besar. Ha. Panjang juga terowong ke? Banyak. Ipoh panjang terowong ni. Bukan pendek, panjang. Panjang lah. Panjang. Macam Penang tu kan. Kalau orang balik 4 pagi kan. Tengoklah kadang-kadang tak ada motor, ada motor. Tak ada motor, ada motor. Penang tu jambatan lama kan. Sebab orang suka jambatan baru tu. Jambatan baru tak ikut kiraan. Lepas tu dia buat ikut kiraan kan. Berapa kereta kan. Betul. Ini tak ikut kiraan. Bila polis jaga pun susah. Polis satu VIP nak lalu pun mungkin pada hotel. Hari ni kereta banyak orang cuti balik hari ni dulu. Kalau balik besok lagi jam. Harap tak ada apa lah. Bila orang balik hari ni dulu. Kalau balik hari Ahad, jadi dia kena bonting satu hari lah. Kerja dia satu hari. Hari Isnin. Tak boleh, sekolah ni tak pergi. Sebab hari Ahad mesti jam teruk kan. Sekolah ni takkan lagi je. Budak-budak ni nak ponteng. Ya. Kau suka-suka belajar-belajar. Orang hari Isnin lah kan, dah start exam dah. Oh. Mana boleh. Sebab bulan 5 cuti kan. Bulan 5 hujung bulan tu dah start cuti 2 minggu. Oh. Bulan 5 ni pergi jadual budak ni pack juga. Ya. 2 minggu exam. Oh. Lepas tu naik satu lagi pergi MCKK. Ha. Seminggu lagi lah baru dah aman sikit. Oh, aman sikit lah. Aman sikit. Dia non-stop lah budak. Oh.